Mama pakai benda yang simple je. Jadi insyaAllah untuk kita-kita yang baru nak start belajar untuk makeup, insyaAllah korang mudah nak ikut. Kita buat satu line. Nampak magic tau. 1, 2, go. Macam tak pakai kan? Makeup Mama insyaAllah ikut. Sebab apa? Mudah. Yang penting dia boleh buat kita confident. Makeup ni kalau kita fikir susah, memang dia jadi susah. Tapi kalau kita fikir kita nak buat, adjust, nanti insyaAllah boleh je. Tak semesti kita kena jadi muak. Thank you sayang. Ini eyeliner, tapi saya cuba nak pakai dekat atas pening. Dia senang dilukis. Wah, cantik. Mama letak dekat kening. Cantik lah, suka Mama. Wah, dia lagi nampak lagi smooth kan? Kita dah ada benda baru lah yang kita boleh cerita dekat orang. Maka pula dia lebih sharp. Ini dengan ini kan, ini macam bersepah sikit. Yang ini dia lebih sharp. Bila sebelah cantik, nak buat lagi sebelah. Gitu. Memang lagi senang lukis. Macam terus jadi. Nak nangis boleh tak? Jadi kan?